Beruntung ya orang Shah Alam sebab Malaysia Thailand Halal Food Festival sedang berlangsung di Giant Section 13 Shah Alam. Ada banyak vendor makanan viral dan makanan yang kita orang tak pernah nampak pun berhimpun dalam satu tempat tau. Salah satunya ni Pani Puri Maya. Pani Puri original Hindustan. Beratur panjang customer dia weh. Baik korang datang cepat, habis nanti menyesal. Nasi kau mau hak yai ni bukan setakat sedap, portion dia pun banyak tau. Ni anak gadis kita orang cukup suka dengan jus mango Bangkok ni. Percayalah nasi kerabu lemak bakar yang kita orang try ni sedap juga ya. Pertama kali kita orang try banana puding yang lembut berlemak ni, layan juga. Strawberry coklat dia pun wow. Yang belum merasa lagi cheese loaded nachos yang melimpah isi dia, dia orang pun juga ada dekat sini. Jus avocado ni pula pekat dan rasa dia pun premium, tapi harga baru RM10 je. Korang yang suka aiskrim boleh cuba coconut aiskrim ni Fuh sedap, topping dia pun meriah. Korang yang peminat dimsum macam kita orang, silalah cuba rasa yang kat sini ya. Dia orang bawakan khas untuk orang Shah Alam 14 jenis perisa. Menarik, tertarik kan? Kalau ikutkan ada banyak lagi makanan menarik yang kita orang nak tunjuk. Jadi ada baiknya korang datang sendiri sebab dia orang akan ada dekat sini dari 31 Oktober sampai 9 November je tau. Jemput datang.